Burung merpati makan di tangan, hinggap sebentar di pohon duku. Salam perkenalan saya hulurkan, membuka tirai bicara buku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Izinkan saya memperkenalkan diri, diberi nama Perdana Patricia binti Muhammad Zahiri. Merupakan pelajar tingkatan 2 dan bersekolah di SMK Tunku Kudin, Raub, Pahang. Kod sekolah CEA 6022. Sebelum saya meneruskan bicara buku hari ini, saya ingin mengajak anda berfikir sejenak. Adakah semua azam atau matlamat anda telah tercapai? Jika tidak, apakah puncak atau halangan yang anda hadapi? Jika anda kurang pasti, biar saya jelaskan puncanya. Pertama, kadang-kadang kita hanya punya keinginan, bukan matlamat yang khusus. Matlamat yang tidak jelas sukar untuk dicapai kerana tidak ada arah yang jelas. Kedua, kejayaan memerlukan usaha yang berterusan. Jika kita hanya bersemangat di awal tetapi mudah menyerah ketika menghadapi rintangan, matlamat akan sukar dicapai. Ketiga, ramai orang takut untuk mencuba kerana takut gagal. Hakikatnya, kegagalan adalah sebahagian daripada proses pembelajaran dan kejayaan. Keempat, sikap menyalahkan keadaan atau orang lain hanya akan menghalang kemajuan. Kelima, jika kita dikelilingi oleh orang-orang yang pesimis dan suka mengkritik, semangat kita boleh pudar. Sokongan dari lingkungan yang positif sangat penting. Keenam, matlamat yang besar perlu dipecahkan kepada langkah-langkah kecil. Tanpa strategi yang jelas, kita mudah merasa beban dan akhirnya menyerah. Jadi, bagaimana cara untuk mencapai matlamat dan mengatasi halangan itu? Di sini, saya ingin kongsikan petua-petua yang telah terbukti berkesan. Petua-petua ini telah dimuatkan dalam buku 55 Petua Orang Berjaya setebal 284 halaman bercetak. Buku ini ditulis oleh Dr. Fazliah Kamsah yang merupakan pakar motivasi dan komunikasi yang tersohor di Malaysia. Ia diterbitkan oleh syarikat PTS Millennia pada tahun 2013. Buku ini memberikan panduan yang mudah difahami dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan seharian. Ia sesuai untuk sahaja yang ingin meningkatkan motivasi diri dan mencari langkah-langkah praktikal untuk mencapai kejayaan dalam hidup. Beberapa petua utama yang dibincangkan dalam buku ini termasuk: pertama, kejayaan bermula dengan perancangan teliti dan menetapkan matlamat yang jelas serta boleh dicapai. Kedua, orang berjaya memiliki keyakinan diri yang tinggi dan sentiasa memandang kehadapan dengan sikap yang positif. Ketiga, kejayaan memerlukan usaha yang konsisten. Ketekunan dalam menghadapi cabaran dan disiplin yang tinggi adalah kunci utama. Keempat, mengurus masa dengan efektif membolehkan seseorang menjadi produktif dan berjaya dalam mencapai matlamat. Kelima, kegagalan bukanlah penamat tetapi peluang untuk belajar dan berkembang. Dengan bahasa yang ringan dan tips yang berkesan, 55 Petua Orang Berjaya, edisi kemas kini menjadi sumber inspirasi untuk individu yang mahu memperbaiki diri dan mencapai matlamat hidup mereka. Setiap petua disusun secara praktikal dan mudah diikuti serta relevan dengan zaman sekarang. Jika anda ingin mengubah hidup ke arah yang lebih positif dan berjaya, buku ini adalah bacaan yang sangat disyorkan. Seperti kata pepatah Melayu, yang bulat tidak datang bergolek, yang pipih tidak datang melayang. Sesungguhnya, kejayaan dan rezeki perlu diusahakan dan tidak datang dengan sendiri. Marilah kita mengurus diri agar menjadi insan yang lebih baik. Semoga perkongsian ini memberi manfaat buat kita semua. Akhir kata daripada saya, ilmu penyuluh hidup, membaca, membuka dunia, mencipta masa depan. Bangsa membaca, bangsa berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.